Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Official. Apa dia kiyah dengan bab tarawihnya? Tarawih 20. Ijma' sahabat kata 20. Jadi 20. Itu yang nak bang. Tarawih 20. Tarawih 8 ni tak ada. Tak ada tarawih 8 ni dalam sejarah. Tarawih 8 ni sebenarnya ihdasul jadid. Benda baru sebenarnya. Bukan dikira orang itu sebagai Wahabi, orang yang solat tarawih kepada 8 rakaat saja. Ni masalah tarawih balah belaka ni. Panah soalan malam ni. Apa kita mari bukan nak panah, mari nak jadi sejuk. Tak. Ada orang tanya, dia kata ustaz, macam sembahyang tarawih ni, kalau saya buat tak cukup 8, dia kata kira tarawih ke tak lah? Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20. Itu yang nak bang. Tarawih 20. Tarawih 8 ni tak ada. Tak ada tarawih 8 ni dalam sejarah. Tarawih 8 ni sebenarnya ihdasul jadid. Benda baru sebenarnya. Buat 20. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 20 di Mekah sejak pada zaman dulu lagi 20. Sejak daripada zaman Sayyidina Umar 20. Dan kemudian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melaksanakan secara berjemaah tadi. Kemudian Nabi balik sambung 20. Kalau tidak Sayyidina Umar tak buatlah 20. Kita pandai lagi pada Sayyidina Umar. Dia pakat bincang pula 20. Payah orang malah payah. Macam dengan dia seorang je sibuk. Macam dia seorang je sibuk. 20 baca pendek-pendek. Rai orang tua-tua. Memang 20. Kenapa nak kena sembahyang 8? Saya pun heran juga. Kena elok, kena lawan nafsu kita. Tapi herannya lepas 8 tu dia boleh pergi duduk kat kedai kopi lama. Bukan orang pokok senang je lah, orang tempat lain. Dia boleh duduk kat kedai kopi, dia boleh menyembang, boleh kutuk tu imam pun dah. Kan? Lepas tu dia balik rumah. Lepas dia menyembang dengan tu tadi. Lagi sekali lagi pada habis 20 dah baru dia mai balik nak tadarus Quran. Qiyam Ramadan 20 tadi ni itu yang afdal. Faham? Jangan ditinggalkan. Quran baca Quran afdal. Tapi qiyam Ramadan 20. Bukan 8. Hafiz, samaniyah. Tak ada. 8 mana ada 8 rakaat. Tak ada 8 rakaat. 20. Faham? Imam Malik dan juga para ashab Madinah disebabkan kerana orang-orang di Mekah semayang 20 dan daripada tawaf di Kaabah selepas 4 rakaat akan tawaf. Lepas 4 rakaat tawaf tu kalau kita ada macam mana agak-agak? 4 rakaat tawaf 7. 7 tu saja kalau Allah kena tawaf. Siaplah 30 minit. Bila nak habis tu? Lagi nak marah kata imam, marah kat Kaabah dia lepas tu. Orang dulu macam tu. Habis semayang 4 rakaat tawaf 7. 4 rakaat lagi tawaf 7. Tu tarawih. Tu rehat mereka. Tu rehatnya mereka pada zaman dulu. Para ulama Madinah, di Madinah pada zaman Imam Syafi'i, bila melihat peristiwa tadi berlaku di Mekah, orang buat macam tu, dia kata kami tak ada Kaabah. Maka dia pun buat apa? Ganti 4 rakaat yang tempat rehat tu 4 rakaat, maka ganti tempat tawaf di Mekah 7 tu diganti dengan 4 rakaat lagi. Jadi kalau 20 rakaat, mereka akan berhenti berapa kali? Akan berhenti 4 kali. Okay? 4 kali akan berhenti. Di Mekah 4 kali berhenti. Untuk 4 kali tawaf. Maka 4 kali tadi mereka ganti dengan 4 rakaat kali 4, 16. 20 campur 16. Jadi 36 rakaat di Madinah pada zaman Imam Malik dan selepasnya. Tamam. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahawa mereka melaksanakan 40 rakaat dan lebih. 40 rakaat betul. Kita duk bincang 8 ke sebelah. Duk bincang tu depa 40 rakaat. Kita duk bincang 8 ke sebelah tau. 8 tak pokok no, sebelah ada 3 gitu balik buat rumah. Punyalah pemalahnya orang kita ni, kita pun nak ajaib. Lepas tu pula dia sebut rezeki kita kurang tahun ni. Awaklah rezeki kita kurang. Awaklah hidup saya rasa tak lapang. Dia sendiri perkira dengan apa ni amalan yang sepatutnya dilakukan. Ibu ayah semua, kita kena lawan nafsu kita. Ramadan adalah tempat untuk lawan nafsu. Maka jangan dipotong perkara tersebut dan lakukan dengan seperti yang saya sebutkan. Laksanakan dengan sepatutnya. Tamam? Tapi saya pesan pada tu imam. Tuan-tuan imam, tak payah nak kena habiskan 30 juzuk. Kalau kata majlis di kampung ada orang tua-tua ramai, baca surah lazim. Surah yang dibaca sepenuhnya penuh itu lebih afdal. Surah sependek dibaca penuh dalam satu rakaat lebih afdal daripada baca surah panjang tapi tak habis. Baca surah pendek tapi penuh. Sebab tu baca surah lazim. Pendek saja. Mula pukul apa? Isyak 8.42. Kita kata pukul 9 suku akan mula dah sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Pukul 10 lebih dah habis. Saja. Lepas tu nak minum kopi ke, nak mandi kopi ke, kan? Nak cicah roti canai ke, nak terjun dalam kolam roti canai ke, sila tidak ada masalah. Kenapa kita malah bab tu tapi kita boleh panjang masa dalam bab lain? Ramadan ni saja tempat untuk diberikan peluang perkara tersebut. Ini saya nasihat pada diri saya sendiri untuk agar kita catat dalam catatan kita setiap hari tak akan kurang daripada 20 rakaat kita sembahyang. Insya-Allah. Mesti 20 rakaat. Kalau lebih afdal. Lebih afdal. Pergi masjid lain pula tambah lagi 10 rakaat lagi. Padu. Boleh buat itu. Di Tarim
di Tarim, semayang 20 di sini habis, masjid satu lagi duk tunggu jemaah masjid ni pula. Dan mereka akan semayang sampai dekat-dekat subuh. Nah, dekat subuh baru habis semayang. Habis 20 di sini, jemaah ni pula pakat pi masjid satu lagi pula, semayang lagi 20. Kalau kita tu imam pi, dia pakat lari. Tu pun kalau tu imam pi. Nah, pakat lari pi balik rumah, dia kata, "Woi, dah buat lah tadi, dah tunggu kami buat apa?" Ha? Sebab itulah banyaknya masyayikh di sana, tidak di sini. Faham? Karena di sini ramai suka komplain, di Malaysia lah, suka komplain daripada suka ikut. Orang Melayu kita ni, dia banyak cakap daripada dia banyak buat. Moga-moga kita tidak jadi macam tu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ramadan mubarak kepada semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita beribadat sehingga ke akhir Ramadan insya-Allah. Cuma dalam semalam, kalau tak silap saya, begitu ramai orang mesej saya bertanya tentang satu video yang viral daripada seorang pengajar agama yang mengatakan bahawasanya salat tarawih ini 20 rakaat, sesiapa yang mendakwa ia berjumlah 8 rakaat, ia adalah benda yang baru. Ia adalah benda yang tidak ada di dalam mana-mana riwayat. Sebelum saya nak respon, saya ingin tegaskan di sini bahawasanya video yang saya buat ini adalah kerana begitu ramai rakan-rakan netizen yang mesej saya bertanya tentang isu ini. Jadi isunya bukan boleh atau tidak boleh salat 20 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun 36 rakaat. Isunya adalah dakwaan yang mengatakan salat tarawih itu 20 rakaat dan lebih. Sesiapa yang melakukannya pada 8 rakaat, maka ia adalah perkara yang baru dalam agama. Saya ingin fokus kepada isu ini. Yang kedua, isu ini adalah isu hadis yang mana kita harus berhati-hati untuk memperkatakannya. Yang ketiga, ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat kerana kita nak beramal dengannya, terutamanya pada bulan puasa ini. Jadi saya ingin huraikan yang pertama ini. Isu yang pertama, kerana ada dua isu yang disebutkan. Yang pertama, isu 8 rakaat adalah 8 rakaat tarawih. Mendakwa tarawih adalah 8 rakaat adalah perkara baru. Yang kedua, Nabi SAW salat tarawih 20 rakaat. Itulah dakwaan beliau di dalam video tersebut dan ingin saya huraikan di dalam video ini insya-Allah. Saya ingin jelaskan isu yang pertama, iaitu berkenaan dengan dakwaan beliau, sesiapa yang mengatakan salat tarawih adalah 8 rakaat, ia adalah perkara baru. Jadi saya ingin sebutkan bahawasanya perkara yang pertama yang perlu kita persetujui bersama ialah salat tarawih ini ataupun qiyam Ramadan ini ialah sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud, sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan qiyam Ramadan yang disebutkan di dalam hadis bermaksud salat tarawih. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Kirmani. Dia mengatakan qiyam Ramadan ialah bermaksud salat tarawih, iaitu menghidupkan malam Ramadan. Jadi kita telah sepakat bahawasanya salat tarawih itu adalah disyariatkan. Oleh kerana itu kita melihat manusia berlumba-lumba apabila masuknya bulan Ramadan untuk melaksanakan salat tarawih. Justru kita nak pergi kepada isu yang berikutnya. Adakah dakwaan salat tarawih 8 rakaat itu merupakan perkara baru dalam agama ataupun perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana ataupun tidak pernah dibincangkan oleh mana-mana ulama? Kalau kita melihat kepada riwayat, di sana terdapat beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan riwayat ataupun rakaat salat tarawih ini. Ada yang mengatakan ia 8, ada yang mengatakan ia 20, ada juga yang mengatakan ia 36. Ini pendapat-pendapat ulama yang telah disebutkan. Majoriti ulama mengatakan salat tarawih ini 20 rakaat. Manakala di sana ada pandangan yang mengatakan ia adalah 36 rakaat. Seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Madhab Maliki. Ada juga yang mengatakan ia 40 rakaat. Ditambah dengan witir 41 rakaat. Ini pandangan yang dinukilkan daripada Ishaq bin Rahuya. Jadi saya nak sebut, kenapa perbahasan ini ataupun perbezaan pandangan ini berlaku? Ini kerana kalau kita melihat kepada hadis, kalau kita melihat kepada riwayat, di sana ada riwayat yang menyebutkan Umar radhiyallahu anhu apabila menghimpunkan manusia, beliau menghimpunkan manusia untuk salat bersama dengan Ubay bin Ka'ab yang mana bilangan rakaatnya adalah 20 rakaat. Saya akan huraikan di papan putih supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami isu ini dengan mudah. Kita tak boleh lari daripada membicarakan riwayat Sa'ib ibnu Yazid. Siapakah Sa'ib ibnu Yazid? Sa'ib ibnu Yazid ialah orang yang meriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan
berkenaan tentang salat tarawih di zaman Umar. Yang mana kita semua tahu di zaman Nabi SAW, Nabi SAW melakukan tarawih selama beberapa malam berjemaah dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW tak keluar lagi kerana bimbang ia akan diwajibkan. Kemudian perkara itu berlarutan sehinggalah pada zaman Abu Bakar, dan apabila masuk zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mula untuk menghimpunkan manusia. Setelah Umar melihat manusia salat tarawih secara berbeza-beza, tidak dikumpul dengan satu imam, maka Umar menghimpunkan manusia salat di belakang Ubay bin Ka'ab dengan satu imam, iaitu Ubay bin Ka'ab lah. Cuma Sa'id bin Yazid ni ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang bilangan salat tarawih yang dilakukan di zaman Umar tersebut. Kalau kita melihat kepada jalur Muhammad bin Yusuf, seperti mana yang dinukilkan ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada beliau, yang mana Imam Malik meriwayatkan kisah ini dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik menyebutkan 11 rakaat. 11 rakaat. Imam Malik tidak bersendirian di sini. Kalau kita tengok, Muhammad bin Yusuf ada anak murid yang lain yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad. Yang mana yang menukilkan daripada beliau adalah Sa'id bin Mansur. Al-Imam Sa'id ibn Mansur juga menyebutkan 11 rakaat. Di sana ada jalur juga yang diriwayatkan oleh Ibn Shabbah dalam kitab Tarikhul Madinah, yang mana beliau meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id. Ibn Shabbah meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id juga menyebutkan 11 rakaat. Di sana ada riwayat yang keempat, iaitu Muhammad bin Nasr al-Marwazi meriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq yang juga menyebutkan bilangan salat tarawih pada ketika itu yang dilakukan pada zaman Umar di belakang Ubay bin Ka'ab adalah 11 rakaat. Kenapa 11? Kerana 8 rakaat adalah salat qiyam tarawih, manakala 3 rakaat adalah witir. Ini qiyam Ramadan, yang 3 rakaat adalah witir. Jadi 8 campur 3 adalah 11. Saya tidak menafikan di sana ada riwayat lain yang menyebutkan perbezaan rakaat, iaitu Al-Imam Abdul Razak As-San'ani meriwayatkan daripada Daud bin Qais. Abdul Razak As-San'ani meriwayatkan daripada Daud bin Qais, menyebutkan sebanyak riwayat yang diriwayatkan daripada Abdul Razak As-San'ani adalah sebanyak 21 rakaat. Dan Sa'id bin Yazid ada anak murid yang lain yang bernama Yazid bin Khusaifah, yang menyebutkan bahawasanya Umar menghimpunkan manusia, ya, salat bersama dengan Ubay bin Ka'ab sebanyak 20 rakaat. Campur dengan 3 witir lah. Campur dengan 3 witir. Yang ini campur dengan 1 rakaat witir. Jadi kalau kita lihat banyak riwayat-riwayat yang ada menceritakan tentang bilangan rakaat salat tarawih yang berlaku pada zaman Umar. Ulama berbeza pendapat dalam nak menyelesaikan percanggahan ini. Al-Imam Ibn Abdul Bar menyebutkan bahawasanya Imam Malik telah melakukan kesilapan kerana tidak ada orang yang meriwayatkan dengan lafaz 11 rakaat. Manakala pandangan Al-Imam Ibn Abdul Bar ini telah dinilai semula oleh Al-Imam Az-Zurqani ketika menghuraikan ataupun mensyarahkan hadis dalam Muwatta. Beliau mengatakan Imam Malik tidak bersendirian kerana di sana ada jalur-jalur lain yang berkongsi riwayat yang sama dengan fakta yang sama, iaitu 11 rakaat. Jadi oleh kerana itu pandangan yang ingin menolak riwayat Imam Malik dalam bilangan 11 rakaat ini adalah tidak benar, adalah tidak tepat. Manakala ada juga yang menolak riwayat 20 ini ataupun riwayat 21 ini kerana menurut mereka ia adalah tidak kuat untuk menolak riwayat 11 rakaat ini. Tetapi tidak sedikit daripada kalangan ulama yang menerima kedua-duanya. Al-Imam Ibn Hajar umpamanya menerima kedua-duanya dengan mengatakan ia mungkin perbezaan rakaat ini adalah disebabkan oleh perbezaan keadaan. Ada keadaan dibuat begini, ada keadaan dibuat begitu. Ada keadaan dibuat 11, ada keadaan dibuat lebih daripada 11, 20 campur 3 witir ataupun 20 campur 1 witir. Ada juga disebabkan oleh kerana imam pada ketika itu mungkin kalau mereka nak memendekkan bacaan, mereka akan banyakkan rakaat. Manakala kalau mereka nak panjangkan bacaan, mereka akan sedikitkan bilangan rakaat. Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Manakala Al-Imamul Baihaqi mengatakan bahawasanya perbezaan ini sebenarnya tidak bercanggah. Sebaliknya, ia
adalah disebabkan oleh kerana berkemungkinan pada permulaan mereka lakukan 11 rakaat, manakala kemudian daripada itu mereka lakukan lebih daripada 11 rakaat, iaitu 20 rakaat. Ini membuktikan kepada kita bahawasanya ulama-ulama Islam telah mengetahui di sana ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya salat tarawih itu dilakukan 8 rakaat. Cuma mereka cuba untuk mengharmonikan. 8 rakaat diterima, 20 rakaat juga diterima. Oleh kerana itu kalau kita melihat Al-Imam Ibn Battal umpamanya, apabila melihat riwayat yang mengatakan salat di zaman Umar itu 11 rakaat, mereka mengatakan riwayat 11 rakaat ini selari sepakat dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahawasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaatan. Yang mana atau kama qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat, sama ada pada Ramadan ataupun selain Ramadan. Nabi tak pernah lebih salatnya sebanyak 11 rakaat. Jadi riwayat ini sebenarnya selari dengan riwayat Aisyah berkenaan. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan riwayat ini yang menyebutkan 11 rakaat ini 8+3 adalah selari dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah. Jadi dakwaan yang mengatakan bahawasanya 8 rakaat itu adalah perkara baru ataupun perkara yang tidak dikenali, yang tidak ada dalam agama, ia adalah satu dakwaan yang sangat dangkal. Ia adalah satu dakwaan yang tidak melihat kepada riwayat-riwayat yang ada pada zaman Umar bin Khattab. Jadi, saya mohon, isu ini bukan isu nak buat 8 ataupun nak buat 20. Siapa nak buat 8 silakan, siapa nak buat 20 silakan. Tetapi isunya adalah jangan mendakwa ia adalah perkara baru dalam agama. Wallahu alam. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Kemudian kita pergi kepada persoalan yang kedua dalam video beliau, iaitu dakwaan yang mengatakan Nabi SAW salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Adakah dakwaan ini benar? Kerana kita perlu berhati-hati apabila ingin menyandarkan kepada Nabi SAW sesuatu perkara. Jadi di kesempatan ini saya akan cuba untuk huraikan masalah ini dengan berbukti daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kalau kita melihat di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, karya Al-Imam As-Suyuti, yang mana Al-Imam As-Suyuti ada meletakkan tajuk, iaitu tajuk Al-Masabih fi Salati Tarawih, yang mana beliau dalam bahagian ini ataupun dalam bab ini telah menyebutkan bahawasanya, kata beliau, faqad su'iltu marrat, aku ditanya beberapa kali, hal sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tarawih wa hiya 20 raka'atan al-ma'hudah al-an? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersalat tarawih iaitu 20 rakaat seperti mana yang dikenali pada hari ini? Wa ana ujib bila, aku menjawab dengan tidak. Tetapi jawapan ini, kata Imam Suyuti, mungkin ada yang tidak rasa cukup dengan jawapan itu. Jadi di sini kesempatan ini beliau ingin untuk menghuraikan secara lanjut. Maka disebut, dia kata fa'aqul alladhi waradat bihil ahadith as-sahihah wal hisan wal da'ifah al-amru biqiyami Ramadan. Aku katakan, itu kata Imam Suyuti, yang datang dalam hadis yang sahih, yang datang dalam hadis yang hasan, yang datang dalam hadis yang daif, ialah suruhan untuk melakukan qiyam Ramadan. Wa targhibu fihi min ghairi takhsisin bin adad. Dan riwayat-riwayat ini menggalakkan untuk kita menghidupkan malam Ramadan tanpa mengkhususkan dengan bilangan rakaat tertentu. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam salla 20 rakaatan, dan tidak sabit bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat 20 rakaat. Tidak sabit, maksudnya tidak sahih. Wa innama, yang sebenarnya, salla layaliya salatan lam yuzkar adaduha thumma ta'akhkhara fil lailatir rabi'ah. Yang sebenarnya Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersalat beberapa malam tetapi tidak disebutkan bilangan rakaatnya. Kemudian pada malam yang keempat Nabi SAW tidak keluar untuk bersalat malam bersama dengan sahabat, khasyata an tufrada alaihim fayajazu anha, kerana Nabi bimbang salat malam ini ataupun qiyam Ramadan ini akan menjadi wajib ke atas mereka, lalu mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Wa qad tamassaka ba'du man athbata dhalika bi haditsin warada fi. Ada sebahagian ulama yang cuba untuk berpegang dengan beberapa riwayat untuk menunjukkan Nabi SAW bersalat 20 rakaat seperti mana dakwaan dalam video yang viral berkenaan. Tetapi kata Imam Suyuti, la yasluhul ihtijaju bihi, yang mana riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW bersalat 20 rakaat tidak boleh untuk dijadikan hujah. Kemudian Imam Suyuti membawakan riwayat daripada Ibn Abbas yang mana Nabi SAW salat Ramadan
sebanyak 20 rakaat bersama kemudian solat witir, kata Imam Suyuti ini adalah riwayat yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Suyuti membawakan riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang bilangan rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada bulan Ramadan dan selain Ramadan, iaitu riwayat Aisyah yang saya sebutkan tadi, iaitu Aisyah mengatakan, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Nabi SAW tidak pernah salat lebih, sama ada pada Ramadan dan selainnya, Nabi tak pernah salat lebih daripada 11 rakaat. Ini menunjukkan bahawasanya riwayat yang sabit daripada Nabi SAW berkenaan dengan salat, berkenaan dengan rakaat salat malam yang Nabi lakukan ialah hanyalah 11 rakaat, iaitu 8 rakaat salat malam, manakala 3 rakaat adalah witir. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Imam As-Suyuti di hujung kemudian dia menambah, kata Imam Suyuti, falhasil, dan hasilnya ataupun kesimpulannya, annal 20 raka'atan lam yathbut min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang dapat dilakukan di sini setelah Imam Suyuti membicarakan berkenaan dengan riwayat-riwayat tentang Nabi SAW salat 20 rakaat, Imam Suyuti buat kesimpulan. Dia kata kesimpulannya 20 rakaat itu tidak sahih daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhut Tasrib. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan ketika membahaskan tentang riwayat rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat pada Ramadan, pada malam Ramadan, kata Al-Imam Al-Iraqi, lam yubayyan fi hadzal hadis adadur rakaat allati sallahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tilka layali fil masjid. Tidak dijelaskan dalam hadis yang menunjukkan Nabi bersalat bersama dengan para sahabat di awal-awal Ramadan, tak disebutkan bilangan rakaat yang Nabi salat di masjid pada ketika itu. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan ataupun selainnya. Kata Imam Iraqi, fadh-dhahir annahu kadzalik. Yang zahirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam awal bersama dengan sahabat tu begitulah, iaitu tidak lebih daripada 11 rakaat. Fadh-dhahir annahu kadzalik fa'ala fi hadzal mahal. Yang zahirnya begitulah yang Nabi lakukan, iaitu 11 rakaat. Lakinna Umar, tetapi Umar, lamma jama'an nas ala salati tarawih fi syahr Ramadan, muqtadina bi Ubay bin Ka'ab salla bihim 20 raka'atan ghairal witir. Kemudian tetapi Umar ketika mana menghimpunkan manusia untuk salat tarawih pada bulan Ramadan, mengikut Ubay bin Ka'ab pada ketika itu, salla bihim 20 raka'ah. Ubay bersalat bersama dengan mereka 20 rakaat ghairal witir, selain daripada witir. Ya, wa huwa 3 rakaat. Yang mana witir 3 rakaat. Wa fi Sunanil Baihaqi bi isnadin sahih an Sa'ib, yang mana dalam Sunan Baihaqi disebutkan dengan sanad yang sahih daripada Sa'ib bin Yazid, yang mana pada ketika itu disebut Sa'ib mengatakan Umar menghimpunkan manusia untuk salat bersama dengan Ubay sebanyak 20 rakaat yang telah saya huraikan tadi. Jadi dakwaan yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW bersolat 20 rakaat itu adalah riwayat yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Sebaiknya kita berhati-hati apabila menyebutkan tentang Nabi, sebutlah diriwayatkan. Kerana itu yang disebutkan oleh Ibn Salah, apabila kita nak meriwayatkan sesuatu yang daif tanpa menyebutkan sanad daripada Nabi SAW, kita sebutkan diriwayatkan daripada Nabi salat 20 rakaat, tetapi itu tidak sahih daripada perbuatan baginda. Yang sahihnya ialah Nabi SAW bersalat sebanyak 8 rakaat dicampur dengan 11 rakaat, dicampur dengan 3 rakaat witir, menjadikan ia adalah 11 rakaat. Cuma kecenderungan saya dalam isu ini, wallahu taala a'lam, setelah membaca riwayat-riwayat dan pandangan-pandangan ulama dalam isu ini, sepatutnya kita tidak perlulah untuk bergaduh, kita tidak perlu untuk mengecam. Yang penting dalam isu ini ialah kita mendapatkan khusyuk. Kita salat dengan mendapatkan khusyuk, kita salat dengan tertib, kita salat dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah lubbus salah, itulah intisari daripada melakukan salat, ialah khusyuk dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bergaduh 8 atau 20. Kalau nak buat 8 okey, nak buat 20 pun okey. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Ali Jumu'ah ketika mana ditanya berkenaan dengan 8 atau 20, beliau juga memberikan pilihan sama ada nak buat 8 atau 20. Siapa beliau mencadangkan imam-imam di masjid adakan break selama beberapa minit supaya yang salat 8 bersama imam boleh balik. Sesiapa yang nak meneruskan boleh sambung selepas daripada itu. Ini disebutkan oleh seorang tokoh yang ramai pengikut di Mesir sana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalaulah seseorang tidak mampu untuk melakukan salat 8 ataupun 20, tidaklah bermakna dia tak boleh buat sebahagian daripada itu. Sebab kadang-kadang saya ada juga rasa
kekeliruan timbul di kalangan netizen apabila ustaz-ustaz ni menyebutkan tentang tak boleh buat 8, kena buat 20. Mungkin ada kekeliruan di sana sehingga mereka terpaksa buat 20 walaupun mereka tidak mampu. Jadi kalau tak mampu, tak payah buat langsung. Kalau tak mampu, tak nak salat langsung. Sedangkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di sana ada disebutkan seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj. Dia menyebutkan sesiapa yang mengerjakan sebahagian daripada witir, tak buat habis witir tu, dia dapat pahala sebahagian tu. Begitu juga dia kata wa kadza man ata bi ba'di tarawih. Begitu juga sesiapa yang mengerjakan sebahagian daripada 20 tu, dia juga akan dapat sebahagian daripada pahala. Begitu juga disebutkan dalam beberapa kitab yang lain. Kalau kita tengok dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga ada disebutkan perkataan itu. Begitu juga kalau kita tengok dalam Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, disebutkan secara lebih jelas daripada itu. Disebut, dia kata walau salla ma ada raka'atul witir. Dia kata kalaulah seseorang itu salat, dia salat witir tapi dia tak buat satu rakaat witir yang terakhir itu, tiba alaihi thawabul witir, akan diberikan pada dia salat witir. Wa kadza man ata bi ba'di tarawih. Begitu juga kalau sesiapa yang melakukan sebahagian daripada tarawih, maksud sebahagian daripada 20 rakaat itu, dia akan diberikan pahala atas apa yang dilakukan itu, dia akan diberikan pahala sebahagian itulah. Jadi jangan kita terlalu keras dalam masalah ini, seperti mana kata Al-Imam As-Subki. Imam As-Subki mengatakan isu ini isu yang sebenarnya isu ini isu yang ada keluasan padanya, kerana ia juga adalah perkara yang sunat, ia adalah perkara yang kita boleh untuk berlapang dada, sila berlapang dada. Yang nak buat 8 silakan, yang nak buat 20 silakan. Cuma kita tak mau. Kalau buat 20, dia buat ekspres. 20 rakaat, 5 minit sudah selesai. Seperti mana yang berlaku, yang disebarkan dalam video-video yang viral, sangat laju salatnya. Itu tidak menepati salat tarawih yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi mudah-mudahan video ini ada manfaat. Kita bertemu insya-Allah di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku lu qauli hadza. Maka dikira orang itu sebagai Wahabi, orang yang salat tarawih kepada 8 rakaat saja. Ni masalah tarawih, baloh belaka ni. Panah soalan malam ni. Tak apa, kita mari bukan nak panah, mari nak jadi sejuk. Tak. Kalau tak tanya, tak tahu. Kalau tak tahu, tak tanya. Baik. Dia kata adakah orang tu dianggap sebagai Wahabi pasal dia semayang tarawih 8 rakaat? Dengar molek. Lepas tu pakar hak kita jawab ni dulu kini selamanya. Masalah rakaat tarawih, tak ada suatu hadis yang sahih pun Nabi sebut kena semayang sekian-sekian rakaat. Faham? Tak ada suatu hadis pun Nabi kata kena buat sekian-sekian rakaat. Okey. Dengar tak? Sebab itulah masalah rakaat tarawih berlaku percanggahan pendapat. Yang ada hadis sahih Nabi solat tarawih, nampak? Bila Nabi sembahyang, orang ikut belakang. Malam esok makin ramai, malam lusa makin ramai, malam keempat Nabi tak keluar kerana takut makin ramai. Tu hadis sahih tentang Nabi sembahyang tarawih. Nabi tak ada kata mesti sembahyang 20 atau mesti sembahyang 8 atau mesti sembahyang sekian ribu lah, sekian banyak, sekian rakaat, tak ada. Cuma ambil daripada amalan, nampak, umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka ini pada zaman Sayyidina Umar sembahyang dengan 20 rakaat. Jadi itulah saja hadis yang ada. Maka kerana itulah jumhur umat Islam dunia sembahyang dengan 20 rakaat, termasuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Walau bagaimanapun ada lagi pandangan yang dikatakan sebagai pandangan ahli hadis, mereka mengerjakan tarawih 8 rakaat. Tak ada masalah. Siapa yang sembahyang 20 pun dipanggilkan tarawih, siapa sembahyang 8 pun dikatakan tarawih. Cuma aksaru fi'la aksaru sawaba. Lebih banyak rakaat, lebih banyak pergerakan kita, lebih banyak pahala di sisi Allah. Sama macam kita sembahyang tahajud, 4 lebih baik daripada 2, 2 lebih baik daripada tidur terus. Nampak? Jadi tak sabtika masalah 8 dengan 20. Jadi jumhur ulama buat dengan 20. Faham? Yang kita petikai ni dah semayang tarawih terus. Padahal jual stokeng malam raya. Nampak? Orang duduk tarawih, dia duduk jual kain. Apam balik orang tarawih. Tak. Tu kita pertikaikan. Kenapa? Kerana ruginya pahala yang sangat besar. Dan dia dapat 2-3 belah riyal untung jual apam balik. Adakah solat 8 rakaat dipanggil solat sunat tarawih? Khilaf ulama. Ada ulama kata boleh pahala tarawih, ada kata tak boleh. Imam Syafi'i sendiri kata siapa dia semaya 8 rakaat tak boleh pahala tarawih, hanya boleh pahala qiyamul lail. Selawat semaya yang tak cukup 20 tak dipanggil semaya tarawih, hanya dipanggil solat qiyamul lail. Tak boleh pahala tarawih, tak boleh pahala tarawih.
Hak Nabi kata siapa dia yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih, pahala tarawih tu tak boleh bagi orang semaya lapan. Khilaf. Dia kata dalam hadis tu kata lapan. Hadis tu sah ke? Berapa putih hadis dia mau baca? Hadis Sayyidina Aisyah tu sorang ya. Hadis hak 8 rakaat itu Imam Bukhari sebut di dalam tajuk dalam hadis-hadis dia dalam bab sembahyang tahajud Nabi, bukan bab sembahyang tarawih. Sayyidina Aisyah kata Nabi tidak pernah sembahyang lebih daripada 11 rakaat pada bulan Ramadan dan selain Ramadan. Tu kecek bab tajuk gapo tu? Bab tarawih kau bulan Ramadan, kau bab tahajud. Ni kecek bab tahajud. Siapa dia kira dengan bab tarawihnya? Tarawih 20. Ijma' sahabat kata 20. Jadi siapa dia nak sembahyang tarawih ada pendapat kata sah. Tetapi benda ni khilaf. Baiklah kita buat 20 rakaat. Tak ada khilaf gapo-gapo. Buat kerja biar jelas lagu tu. Islam ni satu agama yang sangat praktikal. Dia suruh kita buat satu benda. Tak boleh buat semua, buat sikit. Islam macam tu. Boleh buat banyak mana buat. Ada orang tanya, dia kata ustaz, macam sembahyang tarawih ni, kalau saya buat tak cukup 8. Dia kata, kira tarawih ke tak lah? Ingat pun tak cukup 20. Dia kata tak cukup 8 pun tak cukup. Kan? Ada orang tanya. Dia kata saya dengan kerja dengan apa macam-macam, saya balik kerja tengok ada lagi orang sembahyang, saya pun singgah-singgah naik-naik dan dekat 6 dia kata. Kan? Jadi kalau saya dan buat 6 dia kira tarawih tak ustaz? Dia kata. Allah kata apa dalam Quran? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amal baik walaupun sikit, Allah bagi banyak mana yang dia buat. Dia buat sikit, sikit dia dapat. Oh jadi kalau tak sampai 6 tak apa, dia mula duduk syurah. Dia mula nak buat 6 tiap-tiap malam. Dah, jawapan kita tu bukan nak menganjurkan dia suruh buat 6. Nak abang kata hang buat berapa pun tak apalah, takat mana boleh. Kalau kita tengok balik riwayat-riwayat tarawih yang dibuat, Imam Malik, dia imam di Madinah. Ada riwayat kata dia buat sampai 40 rakaat. Ada riwayat kata dia buat, kalau masuk dengan witir 41 rakaat. Ada riwayat kata 37 rakaat. Ada berbagai-bagai riwayat. Orang tanya Imam Malik, wahai imam, ni apa cerita ni sampai zaman Umar Al-Khattab buat takat 20 ni, kita pergi perang lebih pada 20 ni. Imam Malik jawab apa? Dia kata depa di Mekah tak apa. Dia kata pasal depa di Mekah semayang tarawih, ni semayang rehat, dia tak gelut. Depa semayang 2 rakaat ke 4 rakaat, rest. Dalam tempoh rest tu ada yang bangkit pergi tawaf. Buat tawaf sunat, habis tawaf sunat sekali lagi, sini continue, another 4, lagi 4 rakaat lagi. Jadi Imam Malik kata, depa di Mekah, zaman Umar, depa duduk di Mekah, depa tarawih ni, depa tak one shot, habis 20. Depa buat 2, depa buat 4, depa rest, dalam tempoh rest, depa pergi buat tawaf, depa dapat pahala. Kita di sini, kita tidak ada Kaabah untuk tawaf, maka kita tambah bilangan rakaat, dia kata. Tuan-tuan jangan kata Imam Malik ni buat bid'ah. Imam Malik ni imam hadis. Kalau kita faham hadis, bukan bandingan dengan faham Imam Malik terhadap hadis. Nah abangnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hang buat banyak mana Tuhan bagi banyak tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan pula tanya ustaz kalau macam tu macam puasa kita tak boleh nak pergi sampai 7.30, kita buat sampai 12 dia kata kira itu nakai nama dia. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.